Head yang kedua benar pemisah je 15 huruf. Yang sekurang-kurang suci. Sekurang-kurang suci antara dua buah head. Head pertama dengan head yang kedua benar 15 huruf. Pemisah antara head dengan nifas. Menurut pendapat asal orang hamil yang nahid, pemisah antara head dengan nifas menyebab orang hamil nahid dengan hana mesti teruk 15 huruf. Pemisah antara head dengan nifas hana mesti teruk 15 huruf. Ada kurang daripada 15 huruf, hana teruk 15 huruf je cik. Yang kadang ngoknya berhead dan gaisa dan gasiplu. Yang bedah dengan 15 goknya melahirkan. Yang berarti antara goknya antara head dengan goknya melahirkan pada pemisah je 5 huruf hana teruk 15 huruf hana apa-apa. Walaupun kurang dari 15 huruf hana apa. Yang hanjit kurang dari 15 huruf pemisah antara head dengan head.